Assalamualaikum semua. Episod kali ini sangat penting. Kita akan kupas tentang turunnya Nabi Isa AS ke bumi, satu peristiwa besar akhir zaman yang ramai tak faham secara tepat. Ramai fikir ini cerita agama Kristian saja, sedangkan turunnya Nabi Isa AS disebut dalam hadis sahih dan diakui dalam Islam Saud. Turunnya Nabi Isa AS bukan mitos, ia adalah janji Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 157, 158, Allah menegaskan bahawa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka, bahkan Allah mengangkatnya kepadanya. Maknanya, Nabi Isa tidak mati, tetapi diangkat ke langit dan akan turun semula ke dunia sebelum kiamat. Hadis sahih tentang turunnya Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam tangannya, sesungguhnya akan turun kepada kamu Isa anak Maryam sebagai hakim yang adil." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Turunnya Nabi Isa AS adalah untuk melawan Dajjal, memecahkan salib, membunuh babi dan mengembalikan manusia kepada Islam yang sebenar. 3. Peranan Nabi Isa AS. Ketika turun bersama Imam Mahdi, Nabi Isa akan membentuk kepimpinan Islam sejati. Beliau akan membunuh Dajjal di pintu Lud di Palestin, memerintah dengan keadilan, memimpin manusia dengan syariat Islam, bukan Injil. Bersatu dengan umat Islam, beliau sendiri akan solat di belakang Imam Mahdi. 4. Kemenangan Islam di akhir zaman setelah Dajjal dikalahkan dan Ya'juj Ma'juj juga dimusnahkan akan dibincang dalam episod seterusnya, maka zaman keamanan, keadilan dan keberkatan akan berlaku. Nabi Isa akan hidup beberapa tahun, berkahwin dan meninggal dunia seperti manusia biasa. Kuburnya dikatakan akan berada di sebelah Rasulullah SAW di Madinah. Ini pendapat sebahagian ulama. 5. Kaitan dengan zaman kini turunnya Nabi Isa menunjukkan bahawa agama yang benar hanyalah Islam, bukan versi Kristian yang menyimpang. Kebenaran Islam akan tetap menang walaupun dunia penuh fitnah dan kekeliruan. Umat Islam wajib mantapkan ilmu dan iman kerana fitnah akhir zaman sangat halus, ramai akan keliru antara benar dan batil. Ini bukan kisah dongeng. Ini janji Allah dan Rasul. Jangan leka dengan dunia. Bersedialah dari sekarang. Doa, ilmu dan amal akan jadi pelindung kita. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, klik like, komen dan kongsi. Jumpa dalam episod 3 nanti. Ya'juj dan Ma'juj, serangan ganas yang akan mengejutkan dunia.